padu, tak peduli seberat badai berlalu. Okey, bagi pihak Persatuan Penduduk Bandar Baru Sentul Pasal 8 dan 9 ingin merakamkan ucapan terima kasih kepada YB Praba yang telah mengaturkan penjualan jualan ramah di Bandar Baru Sentul Pasal 9. Saya juga mengambil kesempatan mengucapkan terima kasih kepada Ikram yang telah menganjurkan pemeriksaan kesihatan kepada penduduk-penduduk di Bandar Baru Sentul dengan secara percuma. Saya berharap program-program begini akan berterusan pada masa-masa akan datang, yang mana dengan adanya jualan ramah dan juga pemeriksaan kesihatan ini mengurangkan beban kepada penduduk-penduduk di Bandar Baru Sentul dan kawasan sekitarannya. Itu saja. Terima kasih banyak. Memimpin langkah, semangat kita takkan pernah patah. Bersuara lantang, bersama kita ciptakan peluang. Bersama kita ukirkan sejarah. Persatuan ini kekal dalam darah. Dengan tekad dan jiwa penuh bara, berdiri dengan bangga, Praba akan terus. Terima kasih kepada Pasal 89 dan kepada YB telah menjabarkan jual rahmah pada hari ini. Dapat membeli barang-barang dapur dengan harga yang murah. Terima kasih. Assalamualaikum. Saya Suhana. Saya nak ucapkan terima kasih kepada YB Praba dan Pasal 89 bagi peluang kepada saya suri rumah untuk bertumpang berniaga dengan Kabusil sempena dengan jualan rahmah. Dengan adanya Kabusil macam ni, saya dapat income sikit dan pada masa yang sama saya dapat luaskan networking. Macam ada customer yang beli kat sini, contact balik untuk nanti event-event lain. So saya dapat new customer lagi lah. Alhamdulillah, terima kasih. Semoga saya dapat lagi join lepas-lepas ni. Jualan ramah ni, terima kasih juga pada YB Praba lah. Sebab adanya YB Praba ni membantu jugalah untuk kita dapatkan makanan yang orang kata boleh kita sama-sama meringankan beban yang B40 ni kan. Adanya jualan ramah ni, saya pun alhamdulillah lah boleh dapat berniaga dekat sini. Diberi peluang pada saya untuk berniaga lah. So terima kasih banyak-banyak lah kepada penduduk dan juga YB lah. Okay, terima kasih.